Kita nak bercerita sikit berkaitan dengan kes sistem Islam yang baru-baru ini diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Okay? So, aku rasa ramai yang salah faham berkenaan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes sistem Islam ni. Dan aku nak jelaskan bahawasanya sebenarnya dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan tidak menolak kuasa negeri untuk mengeluarkan sebarang fatwa kepada mana-mana orang Islam. Right? Sebaliknya, Mahkamah menegaskan bahawa jawatan kuasa fatwa negeri mempunyai kuasa penuh sebenarnya untuk mengeluarkan sebarang fatwa untuk membuat peraturan berkenaan dengan cara hidup orang Islam dan juga penyebaran agama Islam. Alright? Dan benda ini merupakan satu kuasa yang selaras yang diberi di dalam Perlembagaan Persekutuan di dalam jadual ke-9 item kedua, yang mana di dalam peruntukan tersebut menyatakan bahawa ia merupakan satu hak eksklusif di peringkat negeri untuk mengeluarkan sebarang peraturan berkaitan dengan kehidupan seharian orang Islam dan juga penyebaran agama Islam. Tak ada orang boleh cakap benda lain sebab benda ini dah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Okay? Cumanya di dalam kes ini Mahkamah menyebutkan bahawasanya walaupunlah peringkat jawatankuasa fatwa negeri boleh mengeluarkan sebarang fatwa kepada mana-mana individu di dalam Malaysia yang menganuti agama Islam, tetapi kuasa majlis fatwa ni terbatas hanya kepada individu saja. Sebab apa? So kalau kita tengok bahawa di dalam mana-mana peruntukan dalam enactment syariah ke dalam mana-mana negeri, dia menyatakan bahawa enactment syariah ni hanya terpakai kepada orang-orang Islam, seperti enactment pentadbiran agama Islam senegeri Selangor yang menyatakan bahawa orang-orang Islam saja yang terpakai dengan peruntukan-peruntukan yang ada di dalam akta tersebut. So siapa pula orang Islam ni? So kalau kita tengok balik, orang Islam ni adalah orang yang mengucap 2 kali syahadah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang solat 5 waktu, orang yang menunaikan haji, orang yang mengeluarkan zakat. Okey, sekiranya orang-orang ini, individu-individu ni melakukan 5 perkara tersebut, maka dia merupakan seorang Islam. So kalau kita test balik elemen-elemen ini kepada sebuah syarikat, kita dah pasti dah memang syarikat tak boleh buat rukun Islam. Sebab apa? Syarikat tak ada kapasiti untuk ucap syahadah, syarikat tak ada kapasiti untuk solat, untuk menunaikan zakat, untuk berpuasa ataupun untuk pergi haji. So sekiranya syarikat tak boleh jadi orang Islam ataupun tak boleh jadi orang kafir, maka segala fatwa yang dibuat di peringkat negeri oleh Majlis Agama Negeri takkan terpakai kepada syarikat-syarikat yang dikawasali oleh Akta Syarikat. Okey? So sekiranya di dalam sebuah syarikat ni pengasas sendiri dapati melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan agama Islam ataupun menyebarkan agama-agama Islam secara pluralisme ataupun liberalisme, tindakan masih boleh diambil kepada founder ataupun kepada director yang menggelola syarikat tersebut. Okey? Tetapi apa yang dilarang di dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa majlis fatwa tak bolehlah keluarkan fatwa untuk label company ini sesat ke, untuk label company ini terpesong ke, tak boleh. Tapi apa yang dia boleh buat adalah dia boleh melabelkan pengarah yang mengamalkan ajaran songsang ni, yang menggelola kedudukan director di dalam syarikat ini yang telah menyebarkan fahaman songsang berkenaan agama Islam. So benda ni dibenarkan. Okey, tidak ada masalah sama sekali. Okey, so dalam video ni kita boleh rumuskan bahawasanya segala fatwa yang dibuat di peringkat Majlis Fatwa Negeri boleh dikenakan kepada mana-mana individu tetapi tidak kepada mana-mana organisasi dan syarikat. Dan sekiranya ada orang-orang dan organisasi atau syarikat ni mengamalkan ajaran songsang, pihak Majlis Agama Negeri boleh mengenakan tindakan kepada individu tersebut saja, but not the company. Okay? Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.